Ini satu lagi yang pisang punya orang. Lembaga wakaf, saya tak tahu dia punya presiden siapa. Memang betul-betul nyanyuk punya orang lah, dia orang ni. Keputusan hentikan muzik 11 malam. 1 hari bulan Februari. You orang ada pakai otak kah? You orang ni betul-betul beragama Hindu kah? 1 hari bulan Februari itu hari kemuncak Taipusam. Bukannya orang pasang lagu untuk goyang-goyang kepala goyang. Kepala otak orang. Itu lagu keagamaan. Muzik keagamaan. Dan dipasang di sekitar kawasan yang dekat kuil saja. Bukannya buka bonet ke, buka kereta ke, bising. Bukannya orang mabuk. Itu untuk keagamaan saja dan 1 hari saja. Takkan itu pun korang nak kontrol. Korang cakap keselamatan. Tapi korang buat ceramah politik semua sampai 12 malam. Boleh juga. Itu pergi clubbing, pergi mabuk 3-4 pagi. Bunyi sampai dung 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 dung. Itu boleh lah. Itu bukan keselamatan kah? Itu pun orang tutup lah. Lepas ini, selepas 11 malam tu, orang punya kereta punya muzik, lori punya muzik, bas punya muzik, semua kasih tutup untuk keselamatan. Apa bengong punya double standard lah. Hello, 1 hari sajalah itu Taipusam 1 Februari itu. Bagilah, bukannya orang mau enjoy. Mereka nak menunaikan ibadat diorang.